Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat walafiat insya-Allah. So selamat datang ke program kita iaitu Antara Dua Alam. Dan bersama saya masih tetap saya punya co-host juga. Masih ya? Masih juga. Masih. Iaitu Syafirul. Assalamualaikum. Yes. Dan bagi siapa sahaja yang sedang tengok sekarang ni, mungkin anda boleh subscribe, like, share dan juga tekan butang loceng kat bawah tu. Kalau you swipe tu ada tekan loceng tu, tekanlah loceng tu biar anda boleh dapatkan notification bila kita uploadkan video terbaru kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so first of all, okay, Yep. kita nak special shout out to Yanto Creative for sponsoring us this studio. So for anyone yang ada nak record podcast ke, upcoming podcast ke, nak record apa-apa, you can just shout out to this or call this number or this link yang ada tertera di bawah ni. You can call them and just inquire, and insyaAllah the price will be a good one for you, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Tapi kita berbual macam gini kan, Birul? Lagi sekali. Betul. Lagi sekali, Ustaz. Lagi sekali kita rasa benda yang sama, Birul. Gugup. Memang aku dari tadi actually aku dah starter tau. Dia macam dah gitu. Kau tak dengar aku berbual tadi macam mana? Macam gagap-gagap. Tak, episod sebelum kawan dia, Betul. kita buat kawan dia satu. Kawan satu lagi. Dia sama juga, dia DJ juga. Betul? Dia actor juga. Betul. Dia pemain bola juga. Pemain bola juga. Sama tim juga. Ini sama juga. Betul. Penyanyi. Aku rasa dia boleh nyanyi. Dengar suara dia betul-betul. Yes. Dengar. Aku pernah dengar dia nyanyi kat radio. Is it? Okay. Tak silap kat radio ke ataupun kat live ke something like that. Nanti suruh dia nyanyi lah. Yeah. Payung satu lagu Betul, boleh betul. insyaAllah. So I think you all dah pernah dengar suara dia, mungkin pernah nampak dia sebab dia memang DJ juga sama dan juga mungkin nampak kat TV ke kat mana-mana kan selalu nampak lah orang ni insyaAllah. Yes. Jadi kita perkenalkan kita punya tamu hari ini iaitu Izam. Yes, hello. Saya Izam Ernadi. Yes. Tadi interview siapa? Tadi minggu lepas Minggu lepas. Yeah. kita interview Fadli Kamsani. Oh, ini confirm banyak cerita tu. Tak, Dia- dia cakap engkau yang banyak cerita tu. Yes. You banyak cerita tu. Dan seram-seram lagi tu. Betul. Dia adalah. cakap based on personal punya experience lagi. Correct. Ya ke? Betul. Mana dia tahu? Betul. Kau pernah cerita kat dia lah tu pasal. Siapa Ya. dia cakap seram-seram gila. Tak adalah. Betul. Tak adalah. Tengok lah nanti. Okay, So how are you? Good. Alhamdulillah. How's Macam everything gini so far? Alhamdulillah semua okey. Masih coping dengan kelahiran anak yang keempat. Alhamdulillah. Jaga the time. Sama dengan Fadli Kamsani sama. Sama Fadli yang ketiga. Tiga. Yeah. Saya dah 4. So dah sadaqallahu lazim. Kita tutup kedai. Khalas. Khalas lah. Khalas Alhamdulillah. Yeah, I think it should be a very tiring tapi a good experience as a father of 4. Betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki tu banyak masuk lagi insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okay, let's go. Kita start dengan Cerita yang pertama. Cerita yang pertama, sebenarnya kalau nak kongsi pengalaman peribadi tentang benda-benda gaib ataupun senang kata hantu. Benda-benda ni banyak terjadi dalam hidup saya. Betul tak? Tapi ia melibatkan keluarga lah. Okay. Tapi kalau personally, I have this one sejarah yang saya tak pernah lupa. Okay, back in the days during my NS time, I was a field instructor, a trainer dekat HTA. So kita boleh booking, kira Sunday boleh booking, Monday morning pun boleh booking. So it's no issue lah. Cuma family saya ni memang bukan jenis lah, family saya ni ada wedding punya event. Kira kita kira organizer lah. Kira kita tukang masak, saya sendiri pun dulu DJ bawah blok kan. So it's been a routine where every weekend mesti saya kat kolong blok. So masak lah apa semua, lepas tu nanti malam dah habis pack up, dah hantar barang balik warehouse, baru I booking. So pasal that point of time I don't live in Singapore. My parents tinggal kat JB. So I won't be going back to JB that Sunday then pagi-pagi Monday nak booking. So that will never happen. And saya memang latih diri, memang setiap hari Minggu tu mesti booking. So satu malam tu masa saya booking, really dah rabak. Kira tengah penat rabak. Kira dah that point of time kalau tak silap saya ada 3 ke 4 event on the same weekend. So memang teruk. Memang lengit pasal kita adik-beradik and some helper je yang bantu. So memang kita ciong habis-habis lah.
Habis tu dah dalam pukul, lepas letak barang dekat warehouse semua dah almost 2 AM macam gitu. 1 lebih lah. Kita dah penat ni. Besok pagi nak report dah malas nak bangun kan. Dah fikir nak ambil MC apa semua. Dia fikir tak apa lah, balik je camp. Balik camp, terus tidur lah, malas lah, dah penat. So I walk in. Masuk camp tu bila booking malam-malam, you know lah, camp malam memang sunyi. Lagi dia dekat Jalan Bahar sana kan. So memang sunyi, ngeri. Tapi kita dah penat. Otak tu tak fikir apa-apa. Tapi bila tengah jalan ni towards the Koi, dah mula rasa pelik-pelik tau. Saya dah mula rasa macam, kenapa ni hari macam lain Macam selalu booking tak ada apa-apa tau. Macam biasa kalau penat sekalipun just jalan macam biasa dengan lagu. But this time lah macam every like 10-20 steps mesti ada rasa pelik. Nanti saya tulis belakang. The whole stretch of the shelter The whole stretch tu then tulis belakang. Asal lah macam dalam hati kasak engkau lah kan. Aku just nak masuk barrack, aku nak tidur. So bila sampai dekat barrack tu, intention first kali letak barang terus tidur. Tak fikir nak mandi, tak fikir nak apa. Walaupun dah melekit, dah penat, tapi dah fikir dah time kan. Dah masuk pukul 3 lebih pagi. Pagi pukul 5 nak bangun lagi. So cakap tak boleh, aku tak ada time nak mandi, aku dah penat lah. So tu jam dah pukul 3 lebih macam tu. Letak bag, baring, tak boleh tidur ni. Dalam a good 5 minutes, 10 minutes. Cakap, aku dah penat ni. Tutup mata kenapa tak boleh tidur Macam maybe panas lah kan. Pasal Koi bukan ada aircon pun. Dalam bilik bang tu tak ada aircon. Then fikir tak apa, pergi mandi lah. Maybe lepas mandi boleh tidur. So it's been a routine lah. Macam dah every weekend mandi malam-malam seorang-seorang, 1 pagi 2 pagi tak ada benda. So kita pergi mandi ni, pergi toilet. I don't know if you guys tahu HTA punya toilet. Dia ada 2 section. Yes. Kan masuk pintu dia tengah. So dia ada 2 section gini. Then on the right Mandi. On the right mandi. On the left is the cubicle. And then dia punya cubicle part tu, front part is the urinal. Belakang dia punya toilet yang untuk berak lah senang cakap. Then menghadap dinding ni semua mirror. So rutin biasa, kita akan masuk pergi kanan dulu, letak toiletries, baru pergi kiri, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Lepas tu baru pergi sana mandi. So masa lalu tu, pergi kiri ni, lalu pergi kencing apa semua. Lepas kencing, biasalah istinjak kan. Sekali bila dah cuci tangan tu terperasan tau, kat corner cubicle hujung sekali, terperasan macam something, a figure. I really realise macam ternampak sekali imbas macam a figure. Dalam hati, aku masuk toilet tadi tak dengar suara sesiapa. Aku masuk ni aku seorang tau. Nak check ke tak nak check lah. Kita ni degil kan. Kita ni macam nanti lepas mandi boleh check lah. So I make a U-turn pergi nak tempat mandi. Degil. Dah pergi ni, tak puas hati aku nak check juga lah. Mana tahu ada. Pasal kita tak tahu if people want to prank. Pasal otak kita fikir, ni ada ni nak prank aku ni. Prank memang aku rembat ni. Dah geram lah. Pergi tengok lah. Tapi takut. Jantung dah berdegup-degup lah. Macam rasa tak sedap. Sangat tak sedap. Macam mana aku nak pergi ke tak nak Dah in between tu tau. Nak pergi ke tak nak pergi ke tak nak. Okay, patah balik. Cui sikit-sikit. Macam ni cermin Benda tu kita nampak dari cermin. Nampak kat ujung. Cui sikit-sikit. Tadi ada, sekarang tak ada. Cui lagi. Tak nampak lah. Buat bodoh. Dan moment I pusing, terperasan lagi. Dekat corner of my eye ni, terperasan lagi. Cakap, tadi aku tengok tak ada. Kenapa bila aku pusing macam one glance ada benda ni Ni irritating lah ni. Mesti main prank-prank tau. Kita punya otak dah fikir, ni orang mesti nak prank aku. So geram pasal. This time lah betul-betul satu kali tak mau hege-hege terus tengok gitu tau. Bila moment I pusing je, terus I shock. Nampak a figure of, I can say is a pocong. Betul-betul melindit dekat corner. Macam membucu gitu. Corner, betul-betul corner. Tapi macam sengit. Dia tak tegak. Dia tak macam miring ke mana. Tapi dia macam sending. Macam you nampak bantal bolster tu. Sending dekat dinding. Dekat dinding corner tu. Tu angle gini kan. Dia sending. Terus toleh balik. Satu tangan semua dah menggigil. Dah tak tahu nak buat apa dah. Dah panik. Dalam hati aku nak tengok lagi ke tak nak. Nak tengok lagi ke tak nak. Ni nak confirmkan ni. Takut ni. Last cui juga dekat cermin. Kat mirror tu. I go and cui again. Cakap okay confirm. Masih ada? Masih lagi ada. First tengok ada. Second tengok dah tunduk. Dah tengok panik ni. Terus tengok situ. Ada lagi confirm. Terus aku lari. Masuk koi. Tidur. Tapi kau nampak the full... Tak nampak. I don't see any face. I only nampak macam, you know like I said, a bolster. Tapi menyandar dekat dinding. Aku dah panik. Aku masuk toiletries semua aku tinggalkan. Aku tidur kat barrack. Bangun pagi. Aku tak report for aku punya trainee ni. Report time aku tak ambil diorang. Aku bangun, kawan aku kejut. Aku punya temperature dah 41 bro. So dah 41. Legit aku tak mandi malam tu.
Aku tak mandi, aku panik dengan aku cuma pakai seluar je, baju, toiletries semua dekat dalam. Aku dah panik, kawan aku tanya, kau kenapa? Aku tak tahu. Aku just tak tahu kenapa. Aku tak nak cerita apa-apa dulu. So all the way macam gitu. So I got that 40, 41 punya temperature for 2 nights. 2 malam. Then until my friend decided to macam bantu. Cakap, kau kena pergi emo lah. Kalau tak macam gini kita tak boleh buat apa-apa. So pergi emo pun diorang tanya, kau kenapa? Cakap aku tak tahu lah. Aku rasa aku just demam biasa. But I didn't share this with anyone until I wadi. I didn't share this with anyone because kita tak nak macam member-member lain macam takut-takut. Yeah, and the trainees also lah. So kita tak nak kan. So kita tak cerita apa-apa. Only 2 of my good friends dekat dalam camp tu, dalam barrack tu, diorang yang datang. Diorang datang cakap macam, kau ada something ni. Cakap tak ada lah, tak ada apa-apa. Aku tak ada apa-apa, okay. Kalau ada bilang tak ada. But then after IORD, kita mencari group reunion kan, then I share to them. Then kata patutlah kau pun menggeletar satu macam. And legit 2 malam straight, 41 turun 40, 41 dia 2 malam macam gitu je. Itu my personal encounter lah, yang paling sampai sekarang masih ingat lah. Kira tak boleh lupa lah. Because legit kita pusing, dia betul-betul tengah suka hati dia parking kat tepi. Kita mati-mati ingat benda tu prank lah. I was in the same place, Fat. I was at the same place with him. So dia ada few cerita sama juga. So kawan aku pernah kena. But he didn't see, bukan that thing lah. Sama situation, dia malam-malam pergi toilet. I cannot tell you which coil lah okay. Nanti aku boleh bilang lah. So it's the same, malam-malam tu dia pergi toilet seorang, dia tak kejut siapa. Dia ternampak benda tu kat something dekat the corner of the wall. Sama juga. The next day demam, seminggu MC, after that baru dia bilang what happened. Since that on, malam tu dia takkan pergi toilet pun. Sama. Yeah. So for that 2 days tak pergi toilet? Pergi tapi not that Tengah hari lah paling. not that one lah. Siang hari pergi tapi with the help of my buddies lah. Yeah. Then lepas tu onwards, balik macam normal routine weekend balik pun, I terus mandi kat warehouse je. Dah letak barang, dah apa, dah unload barang kat warehouse, mandi kat warehouse, balik terus tak nak, dah serik badi. Betul. Maybe you can share kalau balik malam tu actually macam mana? Kalau untuk orang yang kerja balik malam 2-3 pagi. Ya, ni kalau balik malam ke apa, sebetulnya daripada kita keluar macam tadi kan, you keluar daripada rumah, daripada JB Daripada event lah senang kata. Daripada event ke apa semua, it's always best tu kalau boleh baca ayat kursi. Itu biasa orang akan selalu baca. Dia tambahkan lagi yang satu lagi, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ataupun kita boleh panggil Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Iaitu dengan nama Allah, aku berserah diri kepadamu. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan daripadamu, ya Allah. So, it's always kalau boleh baca tu, why? Disebabkan nanti Allah akan hadirkan malaikat untuk menjaga kita. Daripada kita keluar tu sampai kita balik lagi. Ataupun sampai kita sampai dah destinasi berikutnya. So, kalau boleh baca, bacalah. Demi itu dia. Then, toilet, I think that's the basic mana-mana lah. Memang basic itu memang dia punya pot dia punya tempat dia. So, but the good thing is you tadi berani. Awal tu. Tu action je. Awal berani je. Tapi kalau bagus, 10 moment macam sangat. bagus kalau boleh berikan teguran. Kalau mampu. Tegur. Oh gitu Macam mana? Kalau mampu. Okay. Kalau mampu lah. Tegur Kalau. lah. Kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, larikan diri sajalah. Kita cabut lah. Yes. But bila dorang menjelma, maknanya apa yang kita nampak, tahu tak, dorang dah masuk kita punya alam, hukum dia pun masuk ke alam kita. Maksudnya macam mana? Kalau kita, contohnya kita ada ni benda kan, campak kat kepala sakit kan? Sakit. Luka tak? Boleh luka. Dorang masuk kita punya alam, kita campak ni benda, kena kat dorang pun dia ikut pada hukum manusia. Dia pun akan sakit. Kalau kena. Kalau berani lah. Kalau berani ya. Kalau. Tapi sebetulnya memang kena berani lah. Gitu. So, dorang ada dalam dorang punya weakest state. Bila dorang menjelma. Understand. So sepatutnya bukan dia kejar kita. Sepatutnya kita kejar dia. Kenapa dulu tak cakap? Tapi ada chance kita mencabut juga. Okay, So, nice. Cakap pasal itu, saya punya NS punya ini pun sudah. Tak ada. Okay, so second story, go. Second story Yeah. Macam mana aku nak cakap benda ni? Okay, Kejap. Family aku ni, daripada sejak aku kecil lagi,
mak. Lepas itu bila dah besar sikit kakak. Lepas itu macam-macam lah. Makcik. Ni semua ada pernah macam kena gangguan. Dan banyak kali kena gangguan. And daripada kecil tak faham sampai dah besar dah mula faham, dah mula macam bingit, dah mula macam dendam. Sampai I could say sampai period-period sebelum COVID lah. Still like few years back kan. Benda tu masih lagi ada dalam, I tak tahu apa benda. Kita pun tak berani cakap, kita pun tak nak menuduh siapa sepulan tu kan. Tapi benda ni terjadi. It happens in many occasion. One of the thing yang fresh I masih ingat is sama juga. Time tu kita tengah masak orang kahwin semua. Kita punya family memang standard 1 minggu pun kalau 2-3 tempat, nanti contoh kakak jaga sini, I jaga satu side, nanti adik jaga satu side. But we are all on a different department lah senang kata. Kakak is normally the leader, dia akan in charge of everything. Me, walaupun I dekat konsol, dekat DJ, tapi I will oversee everything. Dan adik pun sama juga. So kita akan bagi-bagi role. There's this one moment, I punya event, I remember it's a Saturday. I punya event habis pukul 6 petang. My kakak punya side habis pukul 8. So it's always been the practice, siapa yang habis last tu, nanti yang lain dah habis, settlekan barang, terus jumpa sini. Because kita, my late father, arwah ayah selalu practice, gather dulu, debrief, dinner and everything, baru balik. Macam gitulah, so the practice. So there's this moment, dekat sana ada kakak, mama dengan arwah ayah. No, arwah ayah tak ada, arwah ayah keluar live band. So mama dengan kakak, dengan my adik ipar. So saya dekat sini lagi satu event, adik lagi satu event. Adik kira run around lah, dia akan run around. Satu hari tu pukul 5 habis majlis tengah packing ni. First kali pukul 2 lebih tak ke pukul 1 lebih lepas Zuhur macam tu. I receive a call from mama cakap, bang, sana tempat kau busy tak? Cakap tak sangat, kenapa? Kena standby lah. Cakap why? Mau rasa sini ada yang tak kena. Cakap kenapa mah? Mama masak nasi berkali-kali dari tadi bang. Baru letak kat tumbler basi. Baru transfer dekat tumbler basi. So then I spoke to my father, I call my father. Cakap because nak call ayah ni live band. So memang takkan dengar pun gedang takkan dengar handphone dia pun. Sekali one of the moment tu bila saya call a few time, dia receive, dia angkat. Cakap bang kenapa? Cakap ayah kalau dah boleh settle cepat, ayah cover tempat mama dulu, something is not right. Gini. So dia kata okay, kau fokus kat sana, ayah settle sini. Nanti ayah panggil second vocalist cover. Bla bla bla. So benda tu semua dah arrange. Pukul 4 lebih, I receive another call. This one my father call. Bang kau dah habis belum? Kau memang majlis habis pukul 5 kan? Kau boleh gerak sekarang tak? Cakap kenapa? Kakak kau dah down. So when I arrived at about dekat pukul 6 tu jam, dah rush down turun. I remember tempat tu dekat Serenggun. Kakak dah macam tak tahu kuda kepang ke, tak tahu menari siam ke. I tak tahu, tapi dalam kemah solat. In her own world. They put her inside. My father have to put her inside because people are watching. You know, jemputan semua macam dalam masalah dengan masak nasi. Nasi baru masak ni, panas-panas taruh kat tanam dulu. Less than 5 minit basi. Less than 5 minit basi. So repeat lah continuously. Then situ pula dah macam orang tak keruan. Nak joget siam pun, nak kata siam pun tidak, nak kata kuda kepang pun tidak. Sekejap dia duduk, kejap dia bangun menari. Then tak cakap apa-apa. She's in her own world. So ayah dengan dia all the way kat situ. Then mama here and there lah running. Then there's always a problem dalam family saya ni. These two women in my life, kakak, mama, always been the one yang kena. So dia punya sequence kan, kalau boleh saya katakan dari dulu sampai ke recently ni, kakak kalau kena, lepas tu mesti mama kena. Mama kalau kena, lepas tu kakak mesti kena. Mesti, ni benda kira confirm ya. Kita dah tahu tau. So whenever someone is focusing on another party yang tengah sakit ke tengah apa tu, kita nak kena fokus yang sini. Sebab ni anytime boleh kena ni, anytime. Kita tak boleh biarkan dia kosong ataupun tak boleh biarkan dia tak dipantau. Sebab dia anytime boleh. Yang betul, things happen. I arrive, tengok kakak kat situ, baru tengok ni, baru sampai ni, baru tengok. Ayah kata kau pergi tengok mama sekarang. Tengok mama, my mother is in her own world already. Orang panggil kak, nasinya. Dia diri tepi, tengok tingkat kemah tu, dia menghadap road. Tengok je. Orang panggil dia ni. Kak, nasi. Dia tengok je. Tengok sana, tengok sini. I came to talk to her, cakap, mama, orang panggil tu mah. Dia tengok muka saya, dia toleh balik. Cakap, habis, out. Matilah nak. So, another
Then emergency, I call my brother in. Pasal my brother boleh masak nasi apa semua. Cakap kau kena datang sini sekarang juga. Whatever happens, kau tinggalkan semua benda dekat sana. Kau datang sini sekarang, kita dah huru-hara. So dia datang, dia settlekan nasi apa semua. Mama, kakak, me and ayah. 4 orang, semua dah dalam kemah. Kita cuma mampu apa yang kita tahulah kan. Apa yang kita mampu baca, apa yang kita mampu jaga, apa yang kita mampu buat. Dan sementara tu kita memang ayah pun banyak kawan-kawan yang boleh tolong ubatkan apa semua. Tunggu diorang datang lah, tunggu diorang habis kerja datang lah apa semua. Macam mana kita nak drive dengan dua tak betul macam gitu kan, tengah within diorang punya dunia sendiri. Nak masuk dalam kereta, nak drive dengan diorang gitu gini. So it's difficult. I need another pair of hand to help ayah kat belakang. So satu orang lagi datang, bawa diorang balik dekat rumah tu, and it always end 3 pagi, 2 pagi. Benda tu normal. Benda tu dah kira normal dalam kehidupan saya lah. Kira family tu always akan ada benda ni. Tak kira kat mana pun kita ada. So bukan sekali dua pun. Dah banyak kali. Masya-Allah. Dah banyak kali. Ever since saya kecil, daripada kecil, my mom pernah kena sakit macam gitu. Lepas tu orang tahan dia. Uncle my father, my uncle tahan dia. 3-4 orang tahan. Dia boleh swing macam main wrestling. Boom. Planting. So things happen a lot of times. Then kakak pun sama. And benda ni kita pun tak tahu lah kan. Kita tak pandai. Tapi orang-orang yang lebih pandai ni dah cuba tolong. Tapi kita ingatkan benda tu dah habis. Tapi dia tak habis-habis juga. And it keep on repeat. Benda ni kira sampai dia ganggu. Pernah sekali tu dia ganggu sampai kita ingat, oh rumah pindah sana pindah. So kakak ni very actively pindah sebab dia penat. Mungkin rumah besar sangat, banyak bilik kosong lah, apalah orang kata kau pindah. Dia pindah pun kena juga. Pindah lagi. Irritating lah, kira kita pindah kat mana pun dia nak kacau, dia nak datang anytime. And benda ni memenatkan lah. Memenatkan sebab kita tak tahu when it will end. Kita tak ada macam timeline. Okay, sampai ke certain hari bulan dia mesti habis. Tak ada. So kita pun tak tahu. Nampak sekarang okay, but then it can come back anytime. Cuma sekarang ni kita just tawakal je. Dengan ayah pun dah tak ada. So kalau apa-apa terjadi, aku rabak lah. So now hopefully lah kita mengharapkan yang terbaik lah. And sebagai seorang anak, sebagai seorang abang dalam family, I have to be prepared for the worst lah. Itu je lah. But hopefully dipermudahkan lah segala-galanya. InsyaAllah. But sekarang dah okay lah. So far so good. Tak ada major problem. Kalau ada pun minor-minor lah. Minor tu macam mana minor dia? Minor tu macam kadang-kadang dekat rumah nanti tiba-tiba dia ada terbau something. Oh gitu. Nanti dia macam dekat rumah tiba-tiba dia nampak benda ni dekat sini jadi benda dekat situ. Tapi untuk badan sendiri tu Sendiri dah jarang. Alhamdulillah. Sejak selepas COVID tu dah mula berkurangan. Dah mula tak ada. Tapi benda yang macam pelik-pelik lah. Nanti tiba-tiba macam rumah kakak, I can say rumah kakak saya paling atas. Atas tu dah tentu rooftop. Tapi dia selalu akan dengar orang mandi kat atas. Alamak. Selalu dia akan dengar orang mandi. Habis nanti rumah dekat sini, tapi dia akan dengar orang serik-serik kerusi kat atas. Siapa duduk kat atas? Tak ada rumah, tak ada apa, dah rooftop kan. Dah all the benda-benda kat bumbung tu dah tak ada apa-apa lagi dah. Dan biasanya dengar malam. Selalu dengar malam. And then benda ni normal lah. So kita ni tak pandai kan, macam tak pakar ataupun tak arif benda-benda gini. Cuma kita always like tell kakak, cakap kak kau relax je. Biarlah dia nak sirit kerusi ke, dia nak main wrestling kat atas ke, belum tentu dia boleh masuk. So kau jangan fikir sangat, tidur semua. Bagus. Kita tak pandai apa nak ajar kau buka tingkap ke kau baca surah ni, kita tak reti kan. So kita tweak dia punya mentality supaya jangan jadi takut. Kau just chill, kau tidur, besok pagi benda tu relax lah. Betul. Biarkan dia je. So kita punya cara macam gitu lah. I think as long dia tak dalam rumah, dia tak affect tuan punya badan diri sendiri, I think Still should okay. be still okay. Sebab do you know that kalau jin ni, kalau diorang nak ganggu orang, dia akan instill fear dulu. Tu step number 1. Okay. Instill fear dulu. Nanti once dah instill fear ke apa gitu, baru nanti start mimpi-mimpi buruk. Nanti after mimpi-mimpi buruk, dah start nampak kelibat-kelibat dalam rumah. Itu dah Bila dah start kelibat-kelibat apa ni semua dalam rumah,
Then dah start tu ada kadang ada ketuk-ketuk dalam master bedroom, ada bunyi ketuk pintu ataupun macam tadi pun ada perpindahan barang. Itu pun termasuk daripada gangguan rumah juga tu. Then last punya boleh masuk rasuk apa ni semua. Faham. So it can happen. So macam tadi bagus. Tak payah fikir. Terus mandi ke apa ni semua, tidur je, buat bodoh. That's very good. Good advice. So kalau kat rumah ke apa ada gangguan macam gitu, boleh buat macam Izam punya style. Buat bodoh. Bodoh sudah. Nice. InsyaAllah everything is okay on your side with your family lah. We doakan Amin, insyaAllah. Okay, one last story. One Boleh, last story. Zam? One last story boleh? Can? Alright. So masih okay? Semua okay Last. Okay. Okay, boleh. Last ni Dah seram. seram tak ada. Okay. Good experience macam tadi okay. Yang second punya tadi. Good. Saya ada satu, tapi ni saya tak berapa legit ingat how it happens. Pasal masa tu kalau tak silap saya baru primary 1, primary 2. Masa tu kita boleh bilang tinggal kat mana tak? Boleh? Okay, masa tu kita tinggal dekat Mokyo. Okay. So memang my family is not a wealthy family. So it always happen kita sewa bilik, kita sewakan rumah, nanti kita pindah sana pindah sini. So rumah Mokyo tu dah dalam berapa tahun lah kat situ. Tapi saya tinggal situ tak sampai setahun 2 pun pindah. Patah balik, pindah, patah balik situ. So macam-macam orang dah masuk. Then kita memang susah kan. Kita semua 5 beranak tidur kat master bedroom tu. Bilik sebelah disewakan. Lepas itu satu malam tu saya ingat lagi. Malam tu tak silap orang tenant tu baru keluar. Kira baru habis kontrak lah. Diorang baru keluar. Malam tu jugalah kira belum sentuh bilik dia, belum apa, biarkan gitu je. Ayah kata tak apa, korang semua tidur je, besok balik sekolah tolong ayah kemas. Okey lah. So kita tidur malam tu kita tidur. Ada benda pelik terjadi dekat dalam rumah. Pasal saya memang daripada kecil selazimnya memang paling susah tidur antara 3 beradik. Memang kalau part tidur pun selalu kena marah. Tak reti tidur, banyak mulut, banyak cakap. So memang selalu susah tidur. So whatever happens in the room, kadang-kadang kita action tutup mata tapi kita dengar. So that night I remember my mom macam takut satu macam tu. Macam terdengar macam dia bisik-bisik. Ya, tengok tingkap ya. Ya, begitu ya, kena. Macam dengar macam apa orang tu aku ni kecoh-kecoh ni. Macam mana aku nak tidur ni. Macam gitu lah. Sekali bila tersadar satu part, terus ayah cakap, jangan tengok tingkap. Dia cakap dengan mama, kenapa jangan tengok tingkap pula dia ni? Kita kepo. Terbangunlah sikit tengok. Tak nampak apa-apa kan. Tak nampak apa-apa sudah. Buat bodoh. Sekejap lagi. Selang berapa minit, terus dengar ayah dah mencarut lah. Dah tak tahu apa. Dia dah maki hamun. Pak puk. Jaga anak-anak. Kita ni dia sibuk. Lagi 2 tidur, kita seorang je bangun. Tanya, Ma kenapa? Kau diam-diam lah. Kau duduk diam-diam. Okay, kejap lagi bau asap tau. Bau macam orang bakar benda. Jadi kepo punya pasal ni. Selak pintu sikit tengok. Mama kata, duduk dalam lah. Tengok lagi. Kenapa tak boleh tengok ni? Sekali buka pintu tu, sekali ayah cakap, kau nak sangat tengok, kau keluar. Tolong ayah. Baru primary 1, primary 2. Okay, ayah memang jenis macam gitu. Kalau kau degil sangat kan, kau ikut aku. Kau nak berani sangat kan, kau ikut aku. Aku ajar kau jadi berani. Dia macam gitu. So okay lah, kita tak buat apa-apa. Diri kat depan rumah 3 bilik. Diri depan storeroom tu. Rumah HDB lama depan storeroom tu. Ayah kat living room. Tengok apa yang dia pegang kat tangan dengan bakar dengan api. Satu rumah dah macam kena fogging. Bau rabak tau. Malam-malam bau. ya? Tak tahu lah. Tapi lepas tu dia ada recap lah. Dia ada cerita pengalaman dia, apa yang dia belajar. Lepas itu sekejap lagi nampak macam satu bola berguling daripada living room pergi ke dapur, keluar balik kat living room, masuk balik kat dapur, terus dia hilang. Pung. Bola macam Fireball. tahu tenggiling tak? Tenggiling bila Ikan dia tu kan? bila dia roll tu. Headshot. Head shock. Headshot. Bila dia berguling tu kan. Aku tahu ikan. Bukan. Ikan tenggelam. Sonic. Sonic. So dia macam bola tau. Bila dia nak attack atau apa-apa kan dia akan roll. So it thinks benda tu macam gitu. Laju tau. Kita ni budak kecil. Dalam hati aku, takkan kucing aku roll macam gitu. Kita memang ada seekor kucing, tapi I don't see my cat at the moment. Kita macam, kenapa benda ni laju sangat ni? Duduk sekali pasal tempat tu lagi, pum. Terus dia hilang. Sekejap lagi dia dah hilang. Ayah dah start maki-maki. Dia dah maki tu, dia dah maki ni, dia dah cakap, kau berani kau datang lagi. Kau berani kau datang. Aku bunuh, papu. Dia dah start tau. Dalam hati ni kipo, kita kipo tau. Cakap,
Kenapa? Kau masuk bilik kau bising ah. Tanya-tanya saya sampai 2-3 pagi. Then the next morning, pagi-pagi buta dah kena kejut. Kita terus tak pergi sekolah. Dan pagi-pagi buta kita kena kejut tu, terus kita tengok lah. Macam mama cakap, tolong mama, semua tolong mama. Kenapa? Pergi lap tu tapak kaki. Tapak kaki Ustaz. Ni dinding ni. Tapak kaki dari bawah sampai atas. Tapak kaki orang. Bawa kaki Takkan adik aku jalan sampai atas, dia Spiderman ke? Tak kan? So, tapak kaki. Wow. Memang tapak kaki, legit ada tapak kaki sampai ke atas. Tengok atas tu. So, cakap siapa yang jalan tapak kaki ni Kita budak lagi tau. Kita semua ukur kaki sendiri. Tak mungkin lah ni, lagi kecil daripada kita semua ni. Ni budak kecil main tapak kaki. Tapi tapak kaki siapa masalahnya? Sebab ke dinding ni. Tapi ada cap. So kita kena lap adik-beradik. Lap, panjat lap dinding apa semua. Dan bila ayah balik kerja tu baru ayah ceritakan. Kau tahu semalam apa jadi? First mama kau nampak burung dekat tingkap. Dalam hati rumah kita ni tak ada aircon. Tapi burung tu bertinggik kat mana? Dia terapung kat luar tingkap gitu. Betul juga. Rumah kita tak ada aircon. Memang kita orang susah. Tidur pakai kipas. So tak ada aircon. Dekat aircon tu tingkap. Macam mana burung tu bertinggi? Kita tak terfikir. Kita budak kan. Kita cakap lah burung je apa. Kau tak faham lah. Dan saya tanya ayah. Yang benda tu apa ya? Itu yang kau tak tahu. Ayah dah perasan ada budak kecil lalu lalang kat dalam bilik ni. Ayah tengok anak-anak semua tidur. Siapa budak kecil tu? Ayah bingit. Ayah bakar bom dia cakap. Ayah bakar bom. Ni dulu arwah atuk ayah aja. Dia ada letak a few item dalam satu kain buruk tu. Tak silap saya apa kulit bawang, cili kering tak tahu apa benda lah. Benda-benda yang macam tajam lah. So kalau dia lepas tu dia bakar. Dia kata ini benda memang ayah offer dia ajak fight. Tahu pun dia keluar, lepas tu dia hilang. Dia takut tu gini. Cakap benda tu apa benda? Mana ayah tahu tu apa benda? Ayah pun tak tahu tu apa benda. Ayah saja je ayah nak protect korang gini-gini. Ingatkan malam dah boleh tidur. Malam tidur bangun pagi nampak semua tapak kaki. Kau dah lap belum? Dah lap kan tadi tapak kaki? Tapak kaki siapa? Malam-malam korang ada panjat tembok. Fikir juga adik-beradik tak ada. Badan kita sampai sekarang masih tak tahu kesudahannya. Kita tak tahu benda tu apa. Siapa punya tapak kaki. So benda tu kira saya tak ada conclusion. And saya tak boleh cerita banyak sebab saya pun tak recall banyak. I can only recall I saw that benda bulat. And my mum cakap kat tingkap ada burung. And lepas itu ada tapak kaki. Pasal kita adik-beradik yang lap tu tapak kaki. So memang kita nampak benda tu. So itulah pengalaman yang rumah dekat Mokyo tu. Tapi that thing in front of your eyes, depan mata lah. Tapi tak nampak macam bola je. Tapi hitam. Tapi laju gila. Nasib baik tak tendang. Kita diri kat depan store ni. Kejap lagi ayah dah bising-bising. Ayah keluar. Ayah masuk dapur bising-bising. Dia keluar balik cakap ni orang tu ni berbual dengan siapa. Aku dah nak terbatuk-batuk. Tapi kita kepo kan. Batuk mata dah tak boleh sakit. Pedih. Batuk. Kita tengok kejap lagi. Gedeg. Apa ni? Lepas tu gedeg pergi dapur. Keluar lagi. Cakap ini apa ni? Dalam hati takkan kucing aku laju gini. Tak mungkin lah. Kucing aku pemalas lagi ada. Tu dah kejap lagi masuk lagi. Terus hilang. Terus hilang. Kita kepo. Kita tengok. Ayah dah maki-maki. Kau keluar lagi kalau kau berani. Kau keluar. Aku bunuh kau kali ni. Kepala otak kau. Papu semua dah keluar. Benda tak keluar. Dan lepas tu dah start lah. Kau biar banyak bunyi. Kau pergi tidur. Dah masuk bilik. Besok pagi baru tahu cerita. So that night masih tak tahu apa benda. Ayah pun tak tahu apa benda. Cuma ayah just do what he can to protect us lah. Kan dia pun tak faham sangat agaknya. So dia pun tak cakap tu benda apa. Dia yang cakap entahlah. Ayah pun nampak dia macam tenggiling, berguling-guling. Entah apa benda ayah pun tak tahu. Cuma dia memang laju lah. Laju gila. If you ask me, I pun tak pernah jumpa this kind of, this is very unique benda tu. First time Tapi kemungkinan besar cara orang-orang dulunya. But this one also banyak yang orang pakai yang cara-cara pelik-pelik macam ini adalah antara sihir yang diorang ini kan. Ya ke? Juga. Mostly macam itulah dia punya itu dia. Oh, tapi very unique sampai ada tapak kaki. Itu yang unik. Kan. Tapak kaki dekat dinding. Panjat timbul kan. Hitam dia punya bekas dia hitam. Bekas hitam. Kita dinding putih gini. Tapak bayi budak-budak bukan kecil. I can say slightly smaller than my younger brother one. My younger brother kalau saya primary 1 tu dia baru K1, kecil K2. Oh, so slightly smaller. Tapi kita mati takkan dia kan. Ya. Kita ukur. Yalah. Ukur tapi siapa dinding siapa nak pergi angkat dan kan. fikir balik. Takkan dia
Tak mungkin lah. Budak jalan gini takkan budak. Kan? Real lah dia ni kan. Ada Tak ilmu. tahu lah dia aku Spiderman kecil-kecil. Style. Wah, so it's Interesting, very yeah. nice. Yep. Interesting. Yeah. Alright. So itu saja I think Yes. untuk kali ni. Thank you, Izam. Izam. InsyaAllah Thank thank you very much untuk datang sini kongsi you punya cerita dengan kita semua. kasih. So bagi siapa sahaja yang tengah tengok ni, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan juga boleh komen juga siapa nak anda bawa ke sini, ataupun kalau you all ada cerita-cerita hantu ke cerita seram, you all pun boleh write in kat bawah sini, ada kita punya email. So ataupun boleh DM admin Antara Dua Alam kat IG atau TikTok. Boleh datang sini, you all sendiri boleh kongsi you all punya cerita-cerita seram, insyaAllah. Betul. So we would like to thank you. Cak English bagus dah. Yes, kan. Silakan. Okay, kita nak ucapkan terima kasih untuk Yanto Creative for sponsoring us this studio, very nice studio. And whoever yang siapa nak record podcast, upcoming podcast ke Uprising Podcast, nak pakai studio for recording, you can just contact this number. Letak di bawah ni. And of course, sebelum guest pergi, Yes. kita ada hadiah habuan sikit. InsyaAllah, Ustaz. Yeah. So, kita seperti biasa, kita berikan spray Ruqyah. Terima kasih. Peach. Yang ni bau peach. Ada bacaan Ruqyah dan ada bidara, and bau dia adalah bau peach. Tak Tu boleh minum, boleh spray Tak boleh minum. silakan boleh. Boleh. Ada Tapi dia punya bau dia macam poka. Alright. Poka punya peach. Okay. So itu boleh spray untuk rumah. Your mum punya rumah ke apa semua. Yeah. Boleh try spray. Alright. So start daripada pintu sampai balik ke pintu lagi, sampai baca ayat kursi. Okay. Kecuali go toilet. anti-clockwise. Anti-clockwise kecuali toilet. Correct. Kecuali toilet. Okay. Then this one, kalau untuk you punya tidur, ataupun you ada anak baru kan, newborn. Ya, ya. Boleh pakaikan. Itu bagus kalau ada rashes, eczema, ataupun kalau batuk-batuk ke apa ni semua, boleh pakai macam mana you pakai balm. Just a Okay. Vicks ke apa, exactly the same. Terima kasih. Okay. So, this one for you. Okay. Boleh bawa Terima balik. kasih. Thank you. Alhamdulillah. Once again, InsyaAllah. Thank you Izam for Terima kasih. coming. Thank you InsyaAllah for kita doakan inviting yang me. terbaik untuk keluarganya. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay. Ustaz. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang berikutnya. Jangan lupa untuk like dan share dan follow kita punya social media Yeah. semua, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Bye.